Assalamualaikum guys. Okey, aku nak share sikit pasal meter holder carbon. Okey, yang ini guys dia jenis universal Universal, banyak kereta boleh pakai, tapi dia bukan plug and play. Dia kena custom sikit guys. Saiz lebar dia 4 inci Saiz lebar lebih kurang 4 inci lah. Agak-agak So, mana kereta sedan boleh pakai guys. Kereta Proton kebanyakan memang boleh pakai. Proton, Honda, Toyota. Yang penting kau punya pillar bukan jenis Y, bukan jenis ada apa ni, ada airbag kat sini Kalau ada airbag memang confirm tak boleh pakai lah. Kecuali kau nak buka airbag tu baru boleh pakai. So yang jenis Y ni memang tak boleh pakai. Kalau pillar kau orang straight saja, cunah boleh pakai lah. Okay, dia custom guys. Custom maksudnya kena modify sikit lah, bagi dia rapat ke dalam Bagi dia rapat ke dalam. So lagi satu, kau kena tebuk lubang skru kat sini satu, lubang skru dua kat sini. So dua skru untuk lekat kat dia dekat sini dekat pillar original ni. Okey. So saiz lubang dia 60mm. 60mm sesuai untuk semua meter DEFI lah. DEFI 60mm 2.5 inci. DEFI BF ke Advance, A1, A2, DEFI CF, macam-macam DEFI lah. So untuk G-ready guys, G-ready dia besar sikit lubang, kau kena lay, kena korek sikit Kena korek sikit. Kalau DEFI memang cun-cun masuk je. Kau tak payah pakai penyendal nak bagi ketat ke apa, dia memang ngam-ngam masuk. Untuk DEFI memang cun lah. Okay. So aku ada untuk jenis 3 lubang saja. Jadi dia punya material PP plastik memang keras sikit lah. Okay. Brand CF memang cun. So untuk belah kanan je tinggal stok. Kalau untuk belah kiri kita dah tak ada stok guys. Dulu ada ambil kiri, tapi kita tak masuk stok lah. Untuk minta letak meter Kalau kau nak modify letak speaker itu lantak kau lah. Kita pulang pada kau lah. Okay, ni kedudukan dia akan jadi macam ni lah. Okay, meter dia 3 kat sini. Kau kena custom sikit bagi dia rapat ke dalam. Okay guys, Toyota, Proton, kebanyakan Proton boleh pakai. Honda, Toyota, yang pillar dia saiz lebih kurang 4 inci, boleh pakai lah. Okay, 4 inci ke atas lah. Kalau 3 inci dia kecil sangat guys. Dia tak lepas nak kapit dia. Okay. Alright guys, berminat boleh tekan beg kuning guys.